حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به والملوم في الدنيا. وتحليل الأصابع بالتشبيك. Dan sunat kata wa takhlilul asabi'il yadain, mana menyelati akan asabi' iaitulah segala jari tadi, bitashbih, dengan memasukkan tangan ke dalam selang-selangan jari satunya dan jari kaki dengan terserah caranya. Jadi sunat daripada sunat wudu ialah tashbih. Takhlil ialah tasbih. Tasbih mana kita apa panca tu, tangan kita tu. Masuk sini lepas kita ambil sembahyang kita buat gitu. Ya, yang sini buat gini. Ataupun buat begitu boleh juga. Ya. Itu panggil sunat. Warijlaini, dan kaki pula cara takhlil, menyelat-nyelati kaki pula bi ayyi kaifiyatin kanat, dengan yang mana satu kaifiat ada, ia buatlah mana-mana tak apa. Setengah-setengah kitab diambil daripada bawah, gunakan jari kaki, jari halus kita ni. Bila kita basuh kaki kanan, ya, jadi kita ambil daripada bawah tu, terusuk satu-satu sampai habis lah. Itu dipanggil sunat, mana takhlil. Kemudian wal afdalu, dan yang sebaiknya, yang afdal, ayyukhallilaha min asfali bihinsir yadil yusra mubtadi'an bihinsir rijlil yumna wa muqtatiman bihinsir yusra ay yakunu bihinsir yusra yadaihi wa min asfala mubtadi'an bihinsil yumna rijlaihi muqtatiman bihinsil yusra kuma. Tadi dia kata jari kaki itu ikutlah, dia nak salat macam mana pun boleh. Tapi yang afdal dia, apa mana afdal? Ay aksaru sawaban, lebih banyak nisbah pahala. Itu makna afdal. Kalau tanya apa mana afdal, ialah aksaru sawaban, lebih banyak nisbah pahala. Di cara yang lebih afdal utama apa? Menyelat-nyelati jari dari bawah, min asfali. Jadi kaki kanan kita ambil daripada bawah selat, bukan selat daripada atas, boleh juga, tapi yang terbaik kita daripada bawah. Kita gunakan bikhinsir, dengan anak jari yusra yang kiri. Jadi anak jari kiri kita masukkan bawah kaki kanan, ambil daripada kelingking bawa sampai ibu jari, dengan kelingking tangan kiri, mulai dari kelingking kaki kanan dan selesai pada kelingking kaki kiri.
muqtatiman bihinsir yusra, mana dia habis dengan kaki kiri. Maksudnya hal ini dilakukan memakai jari kelingking tangan kiri dari bawah kaki, dimulai pada jari kelingking kanan dan berakhir kelingking kiri. Itu senang. Ya, jadi mana dia mula jari, guna satu jari kelingking kiri, kemudian diselat bawah satu sampai habis. Ya, itu yang sunat dia lah. Wan wa italatul ghurrah, dan sunat memanjangkan ghurrah bi an yaghsila ma'al wajhi muqaddama ra'si wa uzunaihi wa safhatai unuqih. Dan sunat pula memanjangkan ghurrah, tempat memancarkan sinaran, ghurran muhajjalin. Sebab dikenal akan umat baginda SAW, nampak jelas pengenalan di yaumil mahsyar besok ialah cahaya wudu, dipanggil ghurlan muhajjalin. Oleh kerana itu panjangkan basuhan kamu, muka tu lebihkan, tangan tu lebih, dia akan bersinar cahaya yang hebat di sana. Itu mana italatul ghurrah, memanjangkan akan ghurrah. Dengan bahawa apa? Cara dia dengan membasuh bahagian depan kepala, dua telinga, dua lembar kaduknya bersamaan waktu membasuh muka. Ya, dia mula daripada muqaddamar ra'si, depan, atas uzunai masuk ke telinga, safatil unaik, dan tepi safah unuk dia. Ya, jadi maksud dia lebihkanlah, kita lebihkan semua tu, dia panggil ada ghurran. Itu mana ghurran, ghurrah. Kalau tahjil tadi tahlil, ni tahjil. Tahjil ni pada mana? Pada tangan. Basuh tangan tu sampai wajib terlebih apa ke atas. Itu semua ada cahaya di akhirat. Wa italatu tahjili, dan memanjangkan tahjil. Ya, ghurrah pada muka, tahjil pada tangan. Bi an yaghsila ma'ayadaihi ba'dal adudain, dengan bahawa dia membasuh serta tangan tu ba'du, setengah daripada adudaini. Adud, ya itulah dia punya apa tu, kita panggil ni apa, muzzle tu pun. Body ni angkat kan, sampai setengah ni basuh. Wa ma'ar rijlaihi ba'da saqai, dan kalau basuh kaki sampai separuh betis. Ya, basuh kita sampai maknanya sampai pada buku lali tu dah wajib. Atas lagi sampai setengah betis kita basuh tu lagi baik. Wa ghayatu isti'abul adu wasai, jadi mana sunat memanjangkan tahjil, iaitu mengikutkan dua bahu, ya, dua bahunya untuk membasuh tangan dan betis membasuh kaki. Adud ni setengah lah, kalau ni mangkibai bahu, terjemah bahu setengah ni. Kaki sampai saqain, setengah daripada buku, setengah daripada apa, betis. Jadi maksima dia, ghayah dia apa? Isti'abul adudain wasaqain, ialah meratakan basuhan pada iatulah labu tangan dia tadi tu, ya, pada sampai ke bahu tu, dan juga sampai betis. Itu yang terbaik. Habis itu semua dipanggil apa? Sunat. Dipanggil ghurrah dan tahjil. Ghurran muhajjalin min asadi sujud, mana cahaya yang memancar di akhirat daripada kesan sujud. Sebab apa? Ini khabar, li khabari sahihain, kerana ada khabar sahih Bukhari dan Muslim. Kalau sahihai ini mana dua sahih, iaitulah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu iaitulah inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, diseru dan dipanggil mereka besok yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin. Aduh, ya, iaitulah dalam keadaan putih berseri, memancar sinaran bekas wuduk di muka mereka tu, min asaril wudu'i, daripada kesan wuduk.
Jadi oleh kerana itu kesan wudu tu bercahaya memancar, maka baginda kata pamanis tata'a minkum an yuqila ghurrata falyaf'al. Barang siapa mampu di kalangan kamu nak memanjangkan basuhan muka dia lebihkan daripada sempadan wajib, falyaf'al, sila. Itu lagi baik, itu maksud. Zada Muslim, dan menambah oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wa tahjilahu, dan tahjil ay yud'au ba'dal wujuh, diseru, maknanya setengah daripada wajah, wa aidi wal arjun, dan juga kaki. Jadi maknanya apa? Itu setengah daripada sunat lah. Jadi sempadan, lebih daripada sempadan wajib. Kalau muka sempadan wajib di mana dulu? Sebab itu bila basuh muka kita kena wajib mengetahui sempadan haddul wajhi. Kalau seorang tak tahu sempadan muka, makna dia sendiri tak yakin dia basuh muka. Saya basuh muka, dah basuh muka, ke mana muka? Dia tunjuk hidung ni. Muka, ni lah muka. Sempadan mana? Ni lah, biar out foul. Sempadan muka atas ni kat sini, mambatu syar, tempat tumbuh rambut. Di bawah az-zaqan, tempat ni ada sendi. Kalau tepi sempadan dia mahadut tahzib. Dia orang Arab biasa kalau perempuan kan, dia ambil semayang, dia selak rambut kan. Di sini ada rambut halus. Jadi rambut halus itu ada khilaf ulama. Dengar tu. Rambut halus ni ada khilaf ulama. Setengah ulama mengatakan rambut halus ini masuk dalam muka. Kalau pakai kaul itu tak basuh yang ni, batal wudu, tak sah. Tapi nasib baik ada satu ulama mengatakan ni tak masuk, rambut halus tak masuk muka, dia masuk kepala. Nasib baik ada khilaf. Dia oleh nak memelihara khilaf, dia orang senang dia kerat. Situ dia kerat, itu dipanggil mahadut tahzib. Bila kita ambil benang, kita letak sini, kita tarik sampai sini, sini kemari, ke bawah. Itulah sempadan muka. Jadi kalau dia basuh muka macam sapu bedak aja macam tu je. Muka dia tak sah lagi basuh muka. Kalau muka dah tak sah, wudu tak sah. Wudu tak sah, semayang tak sah. Habis dia berangkai. Jadi sempadan tu kita tahu, jadi kita lebihnya. Yang lebih tu dipanggil ghurran muhajjalin, tahjid. Jadi berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim, sungguhnya di hari kiamat umatku dipanggil dalam keadaan putih, memancar sinar daripada bekas wuduk mereka itu. Walaupun di atas dunia muka dia hitam, kan, macam India. Hitam legam, yang malah nampak gigi. Tapi di akhirat bersinar putih melepak. Tapi kalau atas dunia muka dia macam masa dia putih tapi tak beriman, besok muka ni hitam, lebih hitam daripada arang, dibakar dengan neraka, wala'ayazubillah. Kita minta supaya hari kita waktu sunat dari ikut Imam Ghazali dia baca tu, basuh muka je ada bacaan tu. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah engkau cahayakan mukaku pada waktu yang mana hitamlah muka-muka ahli usah, ahli maksiat. Itu dah kita baca muka, basuh bahan ada bacaan, basuh tangan ada bacaan, dia kan sunat. Dipanggil dalam keadaan memancar sinar daripada bekas-bekas wuduk mereka. Maka barang siapa dapat memanjangkan ghurrah, mana basuhan muka terlebih kan, hendaklah melakukannya. Itu dalam Bukhari. Dalam Muslim pula dia menambah dan tahjil. Itu maksudnya lah umat Islam dipanggil dalam keadaan muka dan tangan kaki dia bersinar putih lah. Dan seelok ni kita ni kekal dalam wudu. Kepada tarekat Sufia dia suruh kita kekal wudu. Sebab barang siapa yang sentiasa dalam wudu, dia mendapat salawat dari malaikat. Selawat malaikat apa makna? Istighfar. Selawat tu ada 3 makna. Kalau selawat tu datang min jihatillah, itu makna rahmah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mana Allah berselawat Nabi, bukan macam kita selawat Allahumma salli Muhammad kan. Selawat Allah bermakna rahmah. Kalau selawat daripada malaikat, di mana istighfar. Malaikat berselawat kepada orang mencari ilmu, contohnya. Maka selawat itu maknanya minta ampun. Kalau selawat kita maknanya apa? Doa. Jadi maksud di sini apa? Kalau kita sentiasa dalam wudu, kita sentiasa mendapat doa
keampunan dari malaikat. Masya Allah, malaikat punya doa confirm tuan terima ni. Itu besarnya kita mengekali wudu. Kunan wa yahsulu aqallu itala bi ghaslil adna ziyadatin 'ala al-wajh. Jadi hasillah aqallu itala, sekurang-kurang memanjang itu bi ghuslin, dengan membasuh adna ziyadatin 'ala al-wajhi, sekurang-kurang ziyadah atas wajah. Kita basuh muka tu lebihkan sikit pun dapat dah. Kalau lebih banyak lagi itu lagi baik. Wa kama laha bi isti'abi ma marrah. Jadi paling sedikit panjangkan dia kata tadi apa? Dengan sedikit melebihkan atas membasuh anggota yang wajib. Itu sebab kita kena tahu sempadan dia. Jadi untuk sempurna dia meratakan basuhan pada anggota-anggota seperti tersebut di atas tadilah. Kemudian wa taslis kullin. Taslis mana meniga-niga. Di sini kadang ada orang keliru. 3 basuh ke 3 kali rata. Dia 3 sini mana 3 kali rata, bukan 3 kali basuh. Kita basuh muka kita 3 kali baru rata, itu baru sekali. Ya, sekali itu mana sekali rata, 2 kali mana 2 kali rata. Kalam tu hazam mudhaf dipanggil. 3 kali mana 3 kali rata. Ya. Jadi taslis kullin ay min maghsulin wa mamsuhin. Kita meniga-nigakan tiap-tiap daripada anggota yang dibasuh dan disapu. Sebab dalam wudu ada 2, satu dibasuh muka, tangan, kaki, yang disapu kepala. Jadi kita meniga-nigakan tu adalah sunat mungkin, ya. Sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala yang besar bila kita buat, tapi tidak berdosa kalau ditinggal. Itu makna sunat. Kalau sunnah lain. Sunnah mana benda yang diamalkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, itu panggil sunnah. Kalau Nabi tak lakukan dia panggil bid'ah. Maka dalam sunnah dia ada 2. Ada sunnah yang wajibah, ada sunnah yang mandubah. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Tiap-tiap perbuatan Nabi sunnah. Maka tiap-tiap sunnah tu ada wajib, ada sunat. Yang macam semayang ambil wudu, Nabi maknanya basuh telinga. Nabi buat tu sunnah, tapi basuh telinga hukum pula, hukum dia adalah sunat. Basuh muka sunnah Nabi buat, tapi hukum dia wajib. Jadi dalam sunnah tu pecah 2, ada wajib, ada sunat. Begitu dalam bid'ah, dia pecah 5 bid'ah. Bid'ah Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, ada bid'ah yang muharramah, yang diharam, benda yang dilarang juga. Ada pula benda yang sampai peringkat wajib pun ada. Macam himpun Quran, Nabi tak buat, tapi Sayyidina Osman buat, wajib. Nak jaga Quran, banyak orang dah hafiz dah syahid kan, dan seterusnya. Hari Jumaat kita bang 2 kali, Nabi tak buat. Zaman Rasulullah bang sekali Jumaat, bang sekali terus naik khutbah. Zaman Sayyidina Osman dia bang 2 kali sebab orang dah ramai nak beritahu. Jadi makna itu adalah sunnah yang Nabi buat. Dia tak buat bid'ah, tapi tidak seperti tiap-tiap makna bid'ah itu maknanya haram. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah makruh, macam-macam ulama bahas. Jadi mana sini sunat. Sunat mana apa? Dapat pahala bila dibuat dan tidak berdosa kalau ditinggal. Wadalkin wa tahlilin wa siwakin wa basmalatin wa zikrin akibah littiba'i fi aksarizan. Jadi meniga-nigakan pada basuhan muka, tangan, kaki dan sapu kepala, itu adalah sunat, ya. Paman zada au naqasa faqad asaa wa zalama. Dalam Abu Daud punya hadis. Siapa yang menambah atau mengurang, maka dia melakukan kesilapan. Maksud dia apa situ? Makruh, tak sampai peringkat wajib. Ya. Ini pun dia kata 3 ni waktu ikhtiarin. Sunat kita buat 3 ni waktu ikhtiar. Ada pun kalau waktu darurah dia boleh berubah, yang sunat jadi haram kan ya. Dia letih sangat, bangun subuh lewat. Ya, dah tinggal berapa minit? 5 minit ni misalnya. Dan dia yakin kalau dia taslis, dia buat 3 basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali semua, memang sembahyang subuh tu keluar waktu.
keluar pada waktu. Sedangkan memasukkan seluruh sembahyang dalam waktu daripada takbiratul ihram sampai salam adalah wajib. Kalau sengaja dia keluar walau sikit, haram hukum dia. Artinya dia bertembung ni. Bertembung. Mana kalau dia raikan sunat, wajib tadi. Ketika itu ulama kata haram dia mentaslis. Bahkan dia kena ambil yang wajib sekali je. Sebab nak mura'atan lil waqti, nak menjaga waktu supaya dia semayang semua tu dalam waktu. Dalam fiqh kita ada kaedah dipanggil al-illah tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat dengan benda yang diilatkan, sebab dengan benda disebabkan, kerana dengan benda yang dikeranakan. Dia berpusing mengikut ada dengan tak ada. Ada ilat, ada maklun. Tak ada ilat, tak ada maklun. Maksud tadi ilat dia apa tadi? Sebab waktu sempit, maka ubah hukum. Kalau waktu tak sempit, maka hukum dia sunat. Bila waktu dah sempit, jadi haram pula. Sebab nak memelihara satu keadaan, iaitulah memasukkan semua sembahyang dalam waktu. Wadalkin, dan dalkin bagi gosok. Maka mazhab Malik ad-dalku wajib. Gosok tu dalam ambil semayang, gosok muka, tangan, ketika basuh kita gosok tu wajib, mazhab Malik. Adapun mazhab Syafi'i dua. Kalau sekiranya dengan gosok bau dapat gata, tak gosok dia tak kata wajib gosok. Tapi kalau tak gosok dia dah gata dah, maka gosok tu sunat. Dia biasa kalau pergi Mekah kan, kalau suhu tu sampai 40 darjah tu, kita punya kaki kering. Kadang-kadang kita siram air tu macam siram dorong keladi. Syuh dia laju je. Ada kena gosok, baru dia kata. Kalau tidak, dia nampak macam dia lalu. Jadi ketiga tu kena gosok lah. Itu semua sunat. Bila sunat kata gosok, bila dah yakin kata. Wa takhlil, macam tadilah kita menyelati sunat. Siwak sunat, basmalah, baca bismillah sunat, wa zikrin akibah, dan membaca zikir atau doa. Itu kesimpulan tadi adalah sunat. Sebab apa? Lilittiba, kena mengikut fil aksari zalik, pada kebanyakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunan wa yahsulut taslis, dan hasil menigakan tu bi ghamsil yadil masalan. Penigaan tu sah, dia kata, dengan hanya memasukkan tangan. Misalnya walaupun dalam air sedikit, lalu menggerak-gerakkan 2 kali. Walau pimatin qalil iza harrakah marratain. Kita masuk air kan dalam kolah tadi kan, kita gerak 1 2 3. 3 dah tu. Ataupun dicelup 1 2 3. Tak syarat dia masuk sekali, basuh kali, ambil lagi sekali. Di dalam air tu dia kata kita gerakkan saja 2 kali 3 kali, dia panggil apa? Dapat taslis, meniga-nigakan. Iaitu dengan iza harrakaha marratain, digerakkan akan tangan tadi 3 kali. Habis kata walau raddal ma'ul ghasla as-saniyah, dan dikalau dipanggil, dan kata sini dan tetap sah juga sekalipun ia mengulang kembali dengan air basuh yang kedua, seperti yang dinilai zahir Syaikhuna. Dia kata lau radda ma'al ghaslatul saniyah hasalalahu aslu sunnat at-taslis kama istazharahu Syaikhuna. Walau radda ma'al ghasla, kalau dia mengkembalikan balik air basuhan yang kedua. Air basuhan yang kedua apa hukum? Mustakmal ke mutlak? Kita basuh sekali kata, habis. Basuh kali kedua tu, kita ambil tanah balik air tu, kita basuh balik. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab basuhan kali kedua tu, air tu bukan mustakmal. Kita kena tahu ta'rif mustakmal. Apa makna mustakmal? Allazi ustukmilah, benda yang telah dipakai pada fardu. Sekarang kita basuh muka sekali, yang sekali kata tu itu semua fardu, maka air yang jatuh tu semua mustakmal. Tangan kita basuh sekali, tak kata lagi, tu jatuh semua mustakmal. 2 kali sampai gata betul, sekalian yang kali pertama gata tu semua tu air tu mustakmal. Bila air mustakmal, dia tak boleh digunakan lagi untuk hadas, untuk angkat wuduk dan sebagainya. Dia suci, dia dah jatuh air macam air mustakmal, maknanya dia tak ada kekuatan.
Kemudian kita basuh, ambil air lain basuh kali kedua. Kali kedua tu kata tu air yang jatuh tu bukan mustakmal, sebab dia tak mengangkat hadas dah. Hadas dah terangkat tadi. Jadi kita ambil tu, kita round ketiga boleh. Ya. Sebab apa boleh? Sebab hukum air tu masih mutlak. Ya, faham tu. Kemutlakan air tu terjejas, terangkat mutlak bila diistimal digunakan pada mengangkat hadas. Sebab tu kalau tajdid wudu tak ada air mustakmal, dia ada air semayang, dia semayang sunat, kemudian dia ambil air semayang sekali lagi. Air yang dibasuh muka tu bukan mustakmal, sebab air itu bukan angkat hadas, sebab hadas dia tak luput lagi, dia masih tuhur, belum berhadas lagi. Ya, tu maksud dia. Sebab tu dia kata sini laurad dal ma al ghasla asaniyah hasalalahu, hasil kita. Walau dikembalikan air basuhan kedua tu, pertama dah habis, yang kedua tu, maka hasalahu aslu sunnah at-taslis, maka dapat dia hasil sunat meninggi-ninggikan, kama tazaharahu syaikhuna, sebagian menzahirkan dia oleh syaikhuna, oleh guru kami Syekh Ibn Hajar. Ini murid besar ni tuan ni, pengarang kitab kita apa nama dia, Syekh Abdul Aziz Al-Maribari. Dia adalah anak murid bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ya. Ulama fiqh besar gitu. Terjemah dia kata, dan tetap sah, mana dapat hukum meniga-niga tu sekalipun ia mengulang kembali dengan air basuhan yang kedua. Air pertama tak boleh, dia dah mustakmal, seperti yang dinilai mana dizahirkan oleh Syekhuna, oleh guru dia Syekh Ibn Hajar. Habis. Kemudian dia kata wala yujzi'u taslisu idwin qabla itmami wajibil ghaslih wala ba'da tamamil wudu'ih. Wala yujzi'u, dan tidak memada taslis oleh meninggi-ninggikan udwin, ya, tidak maknanya dapat hasil sunat taslis meninggi-ninggikan itu qabla itmami wajibil ghaslih, sebelum daripada habis dia menyempurnakan basahan wajib. Tu. Faham dari sini tadi maknanya apa? Selagi tak rata dia tak panggil sekali, ya, dia nak dapat dua, yang ni tak habis lagi kan, dia basuh tangan sekerat, lepas tu dia basuh lagi, dia kira dua, belum kira dua lagi ni, dia tak boleh kira dua melainkan dah habis tamam satu, baru dia masuk yang kedua. Itu maksudnya, ya. Jadi tak dapat taslis anggota sebelum sempurna yang wajib, atau sesudah wudu berakhir dengan sempurna, ya, ba'da tamamil wudu, dah lepas sempurna wudu dengan sempurna basuhan tadi, baru dia dapat dikirakan sebagai taslis. Ya Allah. Kemudian wa yukrahu, dan makruh an-naqsu, mana mengurangkan anis salas. Dalam hadis Nabi kata paman naqasa paman zada au naqasa faqad asaa. Siapa yang ambil wudu dia lebihkan daripada 3 kali atau dia kurangkan daripada 3, maka dia lakukan kesilapan. Silap sini maksudnya makruh. Ya, sebab silap tu dua, satu silap haram, satu silap makruh. Yang ni silap dia makruh. Dia lebih pun makruh. Bila lebih makruh? Bila air tu ghairu musabbal, air yang tidak disabilkan. Kalau air yang disabilkan, air masjid, air surau yang orang dah wakaf untuk ambil semayang, dia kena ambil betul-betul 3 je. Kalau dia lebih 4 haram hukum dia. Yang kata makruh ni air yang tidak disabil, air sungai ke, air dia sendiri ke, air laut ke, dia ambil basuh muka, dia bantai 4 kali. Ya, maka tu hukum dia makruh, dia melebihkan. Ya, ada pun kalau air yang diwakafkan dia tak boleh guna lebih, dia guna cukup-cukup je. Ambil wudu tu jadi haram kalau dia lebihkan 3 kali. Ini dia ambil air masjid, basuh kereta dia. Wah. Orang tanya, entah basuh kereta masjid? Nak AJK, bersonau AJK kau. Kau nak jawab depan Tuhan tu. Ya, air wakaf tu jangan diguna sebarang. Kita ambil air pun dalam masjid guna sekadar yang perlu, jangan membazir, haram hukum dia. Innal mubazina kanu ikhwana syayatin, membazir tu kawan syaitan. Itu Quran sebut ya.
Jadi makruh dia mengurangkan, dibasuh 2 kali. Dia boleh basuh 3 kali, air ada tak ada apa-apa saja, dia basuh 2 kali dia berhenti, atau sekali je. Itu makruh. Dia tak jadi haram dah. Kaziyadah alaiha, sama juga seperti ziyadah ditambah. Ya, dia kurang daripada 3 kali makruh, lebih pun makruh. Ai bi niyatil wudu, dengan niat wudu lah. Dia niat wudu tadi. Dia basuh muka dah 3 kali. Kan? Dia basuh 4 kali. 4 kali pun dia niat basuh wudu lagi. Itu makruh. Ya, kalau tak niat basuh saja nak ambil sejuk je, itu tak masuk. Ya, tak makruh. Kaziyadah alaiha, seperti juga ziyadah menambah atasnya. Ai bi niyatil wudu. Tengok ulama tafsir tadi. Oh, dahsyat. Nak tunjukkan dia punya pakar tu. Kita kata habis ziyadah tu makruh. Dia kait lagi. Makruh tu bila? Bi niyatil wudu. Kau niat wudu baru makruh. Dia kalau kata niat wudu saja basuh nak sejuk kepala kan, itu tak masuk jadi makruh. Ya, sebab dia tak menambah dalam makna wudu. Kama bahasahu al-jam'un, sebagaimana membahasakan dia oleh jamaah, satu ulama besar daripada ulama fiqh kita. Sini ada ni, wa tahrumu, dan haramlah mimma'in mawqufin, daripada air yang diwakaf ala tatahhur, di atas bersuci. Jadi haram kita guna lebih kalau air itu air yang diwakafkan. Dipanggil ma'ul musabbal, air yang disabilkan. Dalam pola masjid, paip masjid tu kan. Jadi kena jaga, basuh 3 kali lah, jangan lebih. Tuan guru saya seorang ni, tuan guru yang akhir saya belajar lah, Tuan Guru Rajin Najmuddin, dia alim 4 mazhab. Dia mengajar Mekah lama, 27 tahun dia mengajar Mekah. Dia kata tengok dak ambil wudu kan. Biasa dak ambil wudu, buka paip. Buka paip, basuh muka. Air tak tutup ni. Oh, siap. Kuliah kan dia kata, kau jadi apa? Kau baca ayat innal mubazzirina kanu ikhwas syayatin. Kau ambil sembahyang, kau buat benda haram. Dia mengamuk maka. Dia kena ambil apa tu, kalau ambil paip tu buka, basuh muka, tutup paip tu, bau kata ke muka. Kan? Lepas tu nak pakai buka balik. Ini dibuka lepas tu kena was-was pula. Lama air basuh sikit, yang keluar tu dia 3 gallon air. Haram hukum tu. Dapat pula air masjid tu guna. Ambil mana sekadar perlu, yang wajib saja. Atau dia antara apa, kena jaga dalam penggunaan. Buat nak kerja baik, nak semayang, rupanya tak kena tipu dengan syaitan ni. Dia akal gitu kan. Far'un, ini satu cabang masalah. Dia kata ya'khudhu syab asna al-wudu'i bisti'abil au adadin bil yakin wujuban fil wajib wa nadban fil mandub walau fil ma'il mawquf. Dia kata wa ya'khudhu syak, dan mengambillah orang yang syak asna wudu'i, dia tengah ambil semayang, dia syak bis isti'abin, pada meratakan, kata tidak, atau adadin, ini bau dah batu 3 kali ke 2 kali, itu 3 kali ke 2 kali muka. Ni sepadan nak nyanyuk apa basuh muka tangan pun lupa basuh berapa kali ni. Kalau begitu ambil yakin, sama juga macam kita semayang je, kita syak 2 ke 3 rakaat, ambil yang yakin yang kurang tu lah, kemudian tambah lagi. Itu maknanya. Sama ada yakin wujuban fil wajib, kalau pada wajib ambil yakin wajib lah. Nadban kalau benda tu sunat, pada sunat kita tambah. Walau pimma il mauquf, walaupun pada air diwakaf. Asli tak apa, sebab kita ada hukum syarak tuntut kita at-taslis, meniga-nigakan. Jadi bila dia syak dalam taslis 2 ke 3, maka dia ambil yang yakin 2, dia tambah 1 kali lagi basuhan dia. Itu maksudnya. Dan satu lagi dia kata amma syakku ba'dal faraq, adapun syak berlaku selepas selesai sembahyang. Dia dah siap sembahyang, baru datang syak. Tadi basuh kaki ke basuh tangan 2 ke 3, itu tak ada apa dah tu. Pada yu'athir, tidak memberi kesan apa lagi lah. Dia orang panggil apa, dah tutup buku lah. Itu tak payah lagi nak pergi masuk, basuh balik tak. Kemudian watayammunun ay taqdimul yamin ala yasar fil yadi wa rijlaihi wa linahwil aqta'a bi jami'il a'dha'il wudu. Dan sunat pula dia kata serba itu ialah tayammun, menganankan, iaitu taqdimul yamin, mendahulukan bagi anggota yang ada kanan kiri, tangan kaki basuh kanan dulu, sunat. Kalau basuh kiri dulu,
sah tapi tak dapat sunat. Yang tak dapat sunat tayammun dia panggil. Jadi dalam ambil wudu ni yang banyak sunat, macam-macam sunat tadi tu ya. Itu dipanggil sunnatul mustaqillah, sunat yang berasing-asingan. Jadi mendahulukan basuh tangan kanan dari atas kiri pada tangan dan juga pada kaki. Dan bagi orang yang putus wa nahwi aqta'a fi jami'i a'dha'ih wudu'ih, dan bagi orang yang putus anggota ya, taimum pada semua anggota wudu tadi. Begitu jugalah maknanya. Kalau tak ada anggota dibasuh sekadar ada. Kemudian maknanya dia menganankan adalah hukum dia sunat. Habis. Kemudian dia kata wazalika li annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammun fi tatakhuri wa sya'nihi yakulli. Dan Rasulullah SAW kasih menganankan ya, dalam bab yang elok semua Rasulullah menganankan. Itu cara ikut daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazalik li annahu sallallahu alaihi wasallam ila akhir wallahu sallallahu alaihi wasallam.